Assalamualaikum, selamat malam. Okey, ada orang banyak demand untuk Voxy baru ni, terlampau banyak sangat. Saya pun sampai pening tak tahu nak pilih. So ni open booking setakat hari ni. Voxy AZ tahun memang sangat baru, tahun 2023. Tapi apa yang special dekat kereta ni adalah, jom kita tengok bahagian dalam dia. So bahagian dalam dia, ni dia punya grill dia lah. Grill dia sport rim 17 inci. Lepas tu yang special dia untuk kereta unit ni adalah mileage. Nombor 1 mileage. Mileage rendah, grade tinggi 12,744. Yang ni special sebab ada benda ni. Ini adalah head up display. Head up display dia datang dengan kamera ni. Ni ada kamera dekat belakang. Ni digital, ini mirror. Lepas tu apa lagi special dekat sini? Special dia dekat sini adalah special dekat sini adalah half leather lah. Yang itu half leather. Tengok dalam ni sekarang ni gelap. Saya buka lampu. Cantik. Cantik tak? Macam baru. Walaupun kita terpakai ni tahun 2023. So sekejap lagi. So tengok dengan dua panel dia cantik lagi. Ini tak boleh, ini kalau lambat memang tak akan dapat. Memang tak akan dapat unit ni. So belakang ni macam ni. So tengok, waranti 8 tahun daripada EZ Care waranti. Tengok ni. Okey, apa yang special dengan unit ni? Sebab saya cakap jimat minyak. Lagi satu, dia ada teknologi terkini, iaitu orang panggil dia PDA, Pro Active Driving Assist. PDA, Pro Active Driving Assist. Dalam PDA tu dia ada AEB, Emergency Assist Brake. So kereta ni akan mula-mula akan pelan. Bila dia nampak ada sense, rasa orang melintas ke kereta yang laju, tiba-tiba dia slow kan, kereta ni dia akan kurangkan RPM. Dia macam ada brake sikit-sikit. Lagi satu, masa turun daripada bukit kan, kalau korang tak jaga brake, nanti dia akan automatic AEA akan aktif, automatic emergency brake. Itu yang safety yang paling saya suka ada pada Toyota Alphard yang terbaru ni. Bukan setakat enjin baru, gearbox, lepas tu dia ada safety PDA tu. Dia bukan PDA ni, dia lebih kurang dia bertindak awal sebelum apa-apa berlaku. Padu, saya serius cakap. Padu. So siapa yang kata nak beli Alphard macam ni besar, gemuk, susah nak parking,